Mayat pasangan suami isteri yang maut dalam tragedi bot terbalik di Pelabuhan Kelang, Selangor dituntut ahli keluarga selepas selesai proses bedah siasat petang tadi. Mayat mendiang Gan Hon Tat 32 tahun dan Khairyn Man 29 tahun sebelum itu ditemui terapung oleh pasukan penyelamat yang menyambung operasi mencari dan menyelamat SAR siang tadi. Tinjauan buletin utama di Unit Perubatan Forensik Hospital Shah Alam mendapati dua kenderaan pelbagai guna MPV tiba sekitar jam 3.20 petang bagi membawa mayat mendiang Gan dan Khairyn untuk disemadikan. Suasana pilu menyelubungi kawasan hospital apabila tangisan ahli keluarga mangsa mengiringi pemindahan jasad ke Pusat Penjagaan Kematian Jing Fu Jing di Taman Sentosa, Kelang. Ahli keluarga mangsa memaklumkan pasangan suami isteri itu akan disemadikan Selasa ini. Kedua-dua mayat ditemui dalam keadaan terapung kira-kira jam 7.42 pagi tadi pada jarak sekitar 0.1 batu nautika dari Pusat Hidrografi Nasional. Sebelum ini, buletin utama melaporkan kejadian bot terbalik pada jam 4.30 petang Jumaat lalu meragut 3 nyawa, termasuk anak pasangan itu. Bot yang sedang dipandu uji itu membawa 6 warga tempatan dan hanya seorang terselamat. Sementara itu, bapa saudara kepada pasangan berkenaan, Gan Leong Siong, berkongsi detik cemas ketika dia cuba menyelamatkan kesemua mangsa. Dia bergegas ke lokasi kejadian dan tangkas menyelam ke dasar bot bagi mencari mangsa. Gan memaklumkan dia mengetahui insiden yang berlaku sejurus selesai memasang jaring ikan kira-kira 1 kilometer dari lokasi kejadian. Gan yang berusia 50 tahun antara individu terawal tiba di lokasi dan turut membantu pasukan penyelamat menarik bot malang itu ke jeti. Dia turut cuba menyelam ke dasar bot bagi mencari mangsa, namun terpaksa berpatah balik akibat bau petrol terlalu kuat. Lepas tu saya patah balik, saya tak puas hati sebab itu anak buah saya. Saya pun ingat mau boleh dapat jumpa di orang main ke apa. Saya ingin lagi masuk kedua, lepas tu saya panggil abang saya turunkan dulu cari. Abang saya masuk, sudah jumpa itu tekong punya kaki. So dia tak sentuh, dia jerit lah. Saya loncat masuk balik. Saya pergi sampai bot tu, saya tengok, cari confident tengok itu bukan anak buah saya, tekong. So saya pandang kiri, saya nampak anak buahnya anak, baby. Kali terakhir dia bertemu 3 sekeluarga itu semasa sambutan Tahun Baru Cina awal tahun ini.